Saya Nur Aina Afika binti Roslan, angka giliran 20241423100058. Saya Nur Sabrina binti Muhammad Syafun Azli, angka giliran 20241423100065. Saya Nur Eden Afina binti Muhammad Hairan, angka giliran 20241423100057. Saya Siti Nur Ain Wahidah binti Muhammad Dahari, angka giliran 20241423100074. Mari kita mulakan dengan isu yang pertama, iaitu isu darat bagi sempadan Perlis Setun. Baiklah, marilah kita hurai bersama tentang pertikaian isu Perlis Setun. Sebelum itu, anda boleh lihat pada peta yang telah disediakan. Jika anda semua boleh lihat, warna jingga merupakan kawasan Setul, manakala warna hijau kebiruan merupakan kawasan Perlis. Sebelum itu, pengaruh kerajaan Melayu di semenanjung Tanah Melayu, iaitu boleh lihat di peta berwarna hijau kebiruan, warna merah dan juga warna ungu. Manakala pengaruh Siam di wilayah utara semenanjung, seperti yang tertera di peta berwarna jingga. Dan sewaktu ini, sepadan tidak jelas antara kawasan orang Melayu dan juga kawasan Siam. Baiklah, saya akan huraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan punca persempadanan Perlis Setun. Puncanya hanya ada satu, iaitu disebabkan oleh faktor geopolitik. Untuk pengetahuan semua, pihak Siamlah yang mencadangkan Bukit Cina untuk diberikan kepada Siam. Tapi Bukit Cina di mana? Bukit Cina ini terletak di tengah-tengah antara Perlis dan juga Setun. Jadi, mengapa Siam mahu mengambil Bukit Cina ini? Adakah British benar kan? Semestinya lah tidak. Kerana menurut penasihat British di Perlis, pihak Siam tidak adil kerana kawasan itu kaya dengan sumber semula jadi. Tambahnya lagi, alasan Siam ini tidak munasabah. Kerana sewaktu dalam perjanjian Bangkok 1909, telah dinyatakan daerah Pujoh diberi kepada Siam, walaupun Raja Perlis membantah. Jadi, tidak wajarlah untuk Siam mendapatkan Bukit Cina lagi. Kebetulan pula, kawasan yang dituntut oleh Siam itu kaya dengan sumber semula jadi seperti kelapa, padi dan juga biji timah. Jadi sebab itulah pihak British tidak membenarkan mereka untuk mengambil Bukit Cina. Kalau begitu, Bukit Cina ini milik siapa? Sempadan Perlis Setun bagaimana pula ditentukan? Saya akan huraikan dengan lebih lanjut. Nantikan. Baiklah, saya akan terangkan tentang penyelesaian sempadan Perlis Setun. Yang pertama, perkara yang mereka lakukan ialah pengukuran semula sempadan. Kedua-dua pihak, iaitu pihak British dan juga Siam, menghantar wakil untuk mengukur kembali kawasan pemisah antara Sungai Perlis dan juga Sungai Pujoh. Bagi melakukan sempadan yang tepat itu, wakil yang dihantar ialah Goling daripada wakil British dan juga Kapten Luang Senam Reedy Cry daripada wakil Siam. Sebenarnya, kerja-kerja untuk membahagi sempadan ini bukanlah satu kerja yang mudah kerana di kawasan itu dikenali dengan lerengnya yang curam dan banyak sarang lebah. Jadi, ia menyukarkan pihak Suruhanjaya untuk menggariskan sempadan. Disebabkan aliran sungai yang tidak tepat, kedua-dua pihak telah berunding dan berbincang dan keputusannya ialah Lembah Padang Balai dan Bukit Cina dimasukkan ke dalam kawasan Perlis. Jadi, Perlislah yang mendapatkan Bukit Cina. Pemindahan kuasa secara rasmi pada Mac 1913. Siam secara rasmi menyerahkan kawasan tersebut kepada Perlis melalui wakil mereka. Dengan penyerahan ini, Perlis secara sah memperoleh hak ke atas kawasan tersebut dan sempadan yang dipersetujui. Dan pada 8 September 1972, Malaysia dan Thailand telah menandatangani memorandum persefahaman di Bangkok untuk memastikan hak penduduk terpelihara. Jadi, kini tiadalah perbalahan yang berlaku di antara Siam dan juga Melayu kerana sempadan sudah jelas. Seterusnya, mari kita lihat implikasi terhadap pembangunan negara. Disebabkan perjanjian yang telah dibuat, mestilah ada kesan baik dan juga kesan buruk terhadap negara kita. Dan saya telah pecahkan kepada 3 aspek, iaitu yang pertama, implikasi terhadap ekonomi, implikasi terhadap integrasi sosial dan budaya, dan yang terakhir sekali, implikasi terhadap keamanan dan juga keselamatan. Mari kita kupas satu demi satu. Implikasi yang pertama bagi aspek ekonomi dan juga perdagangan. Kesan positifnya ialah penandaan sempadan membantu perkembangan perdagangan dan pelancongan di Perlis kerana kawalan sempadan yang lebih jelas menarik lebih ramai pelancong dan pedagang. Akan tetapi, disebabkan itu jugalah munculnya kesan negatif kerana
Peniaga kecil di Perlis sukar bersaing dengan produk dari Thailand yang mungkin lebih murah atau lebih mudah untuk didapati. Jadi, ia memberi cabaran kepada ekonomi tempatan. Kemudian, implikasi kedua bagi aspek integrasi sosial dan juga budaya. Kesan positifnya ialah memperkukuh lagi identiti masyarakat di kedua-dua belah sempadan kerana mereka berkongsi budaya dan juga sejarah yang serupa. Akan tetapi, muncul kesan negatif, iaitu terdapat penduduk Melayu yang tinggal di Setul menghadapi cabaran dalam mengekalkan bahasa dan budaya mereka. Ini kerana kurangnya akses terhadap pendidikan bahasa Melayu. Akhir sekali, implikasi terhadap pembangunan negara bagi aspek keamanan dan keselamatan. Kesan positifnya ialah sempadan lebih terkawal sekaligus mengurangkan aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Ini menjadikan Perlis lebih selamat. Manakala, jika sempadan tidak diuruskan dengan baik, boleh timbul isu pemilikan tanah dan juga hak penduduk. Ini boleh menimbulkan konflik antara penduduk setempat dan pihak berkuasa dalam menentukan pemilikan kawasan tersebut. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah penandaan sempadan memberikan kesan yang besar terhadap pembangunan negara, khususnya dalam bidang ekonomi, budaya dan juga keselamatan. Walaupun masih terdapat banyak manfaat seperti pertumbuhan perdagangan dan kawalan sempadan yang lebih baik, tetapi beberapa cabaran masih perlu dihadapi, iaitu saingan peniaga tempatan dan pemeliharaan identiti budaya penduduk di kawasan sempadan. Seterusnya, kita akan masuk kepada isu laut iaitu pertikaian Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kita akan lihat latar belakang isu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Isu mengenai status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan bermula pada tahun 1969 apabila Indonesia mempertikaikan kedaulatan Malaysia ke atas kedua-dua pulau tersebut dalam rundingan pembatasan sempadan pentas benua antara kedua-dua negara. Setelah 3 kali perbincangan tidak rasmi dijalankan di antara pegawai Malaysia dan juga pegawai Indonesia, tidak menemui jalan penyelesaian, Tun Dr. Mahathir dan Presiden Suharto bersetuju untuk meneruskan perbincangan melalui wakil masing-masing. Tun Dr. Mahathir telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala Presiden Suharto telah melantik Menteri Mardiono. Pada akhir pertemuan keempat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Mardiono bersetuju untuk mencadangkan kepada Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia agar kedua-dua negara memohon kepada ICJ untuk menentukan negara yang memiliki kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Mereka juga bersetuju bahawa keputusan ICJ hendaklah diterima oleh kedua-dua negara sebagai muktamar. Sekarang kita akan masuk kepada punca berlakunya pertikaian tersebut. Pertama, tuntutan bertindih Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia masing-masing mendakwa bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan merupakan sebahagian daripada wilayah mereka. Namun, kekeliruan mengenai pemilikan pulau-pulau tersebut timbul disebabkan tiada persempadanan maritim yang jelas antara kedua-dua negara pada masa itu yang menyebabkan perbezaan pandangan dan perselisihan mengenai hak kedaulatan ke atas kawasan tersebut. Seterusnya, kepentingan strategik dan ekonomi. Lokasi Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang strategik di Laut Sulawesi menjadikannya amat penting dari segi kawalan laluan laut utama yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, kawasan tersebut juga berpotensi memiliki sumber perikanan yang kaya serta pelbagai sumber asli yang bernilai, menjadikannya kawasan yang sangat bernilai dari segi ekonomi dan geostrategik. Ketiga, tiada perjanjian sempadan yang kukuh selepas merdeka antara kedua-dua buah negara. Tiada perjanjian persempadanan maritim yang rasmi antara Malaysia dan Indonesia menyebabkan kedua-dua negara mentafsir sempadan kawasan tersebut berdasarkan sejarah masing-masing, di mana setiap negara menggunakan rekod dan bukti yang ada untuk menyokong tuntutan mereka terhadap hak kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, sekaligus menyebabkan timbulnya pertikaian mengenai pemilikan dan kawalan terhadap pulau-pulau tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada penyelesaian pertikaian Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk membawa kes ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Oleh kerana kedua-dua negara bukan penandatangan statut ICJ, satu perjanjian khas antara mereka diperlukan jika ingin membenarkan ICJ menyelesaikan pertikaian mereka. 2 pusingan mesyuarat rasmi telah diadakan bagi merunding teks perjanjian khas bertujuan menyerahkan kes ini kepada ICJ. Susulan itu seperti yang telah diperuntukkan di dalam perjanjian khas, Malaysia dan Indonesia secara serentak menyerahkan kepada ICJ 3 pusingan memorandum bertulis berkenaan kes masing-masing. Malaysia dan Indonesia masing-masing memberikan hujah mereka. Terdapat 4 perkara yang dinyatakan Malaysia dalam hujahnya. Pertama,
Penyerahan kuasa daripada Sultan Sulu kepada kuasa Sepanyol pada tahun 1878 yang seterusnya secara berperingkat diserahkan kepada Amerika Syarikat, United Kingdom dan Northern Ireland dan akhirnya kepada Malaysia pada tahun 1963. Kedua, Pulau Sipadan adalah kawasan pengumpulan telur penyu dan ia adalah aktiviti ekonomi yang lazim bagi masyarakat tempatan. Ketiga, pulau tersebut turut dijadikan sebagai kawasan perlindungan burung-burung pada tahun 1933 oleh pihak pentadbir Borneo Utara. Dan akhir sekali, Pulau Sipadan merupakan kawasan tinjauan untuk aktiviti maritim yang berkait rapat dengan perikanan, pelayaran, permasalahan kapal dan sebagainya. Malaysia dan Indonesia telah menggunakan aspek sejarah dan prinsip kawalan efektif dalam tuntutan mereka. Disebabkan hal ini, ICJ mengaplikasikan prinsip kawalan efektif di dalam menentukan hak dan kedaulatan ke atas kedua-dua pulau tersebut. Justeru itu, pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahawa Pulau Ligitan dan Sipadan adalah hak milik Malaysia. Mahkamah membuat kesimpulan bahawa langkah-langkah dan beberapa aktiviti lain yang dijalankan oleh Malaysia walaupun tidak banyak, tempoh masa yang agak lama ini menunjukkan satu corak kelakuan yang menzahirkan niat hendak melaksanakan fungsi-fungsi sebagai kerajaan yang memerintah ke atas kedua-dua pulau berkenaan. Walhal, hujah dan bukti yang dikemukakan oleh Indonesia tidak mencukupi syarat untuk menzahirkan niat atau azam yang serupa terhadap pulau-pulau. Kita akan lihat apakah implikasinya terhadap pembangunan negara. Pertama, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi negara. Dengan pengiktirafan semula Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan yang terkenal sebagai destinasi menyelam bertaraf dunia, sektor pelancongan negara semakin berkembang. Peningkatan jumlah pelancong antarabangsa yang datang ke Malaysia ini memberi impak positif terhadap ekonomi, terutama dalam industri perhotelan, penyelaman dan perkhidmatan pelancongan. Kedua, memperkukuh pertahanan maritim dan keselamatan negara. Malaysia dapat memperkukuh kawalan ke atas laluan strategik Laut Sulawesi dengan menempatkan pasukan keselamatan untuk mengurangkan ancaman dari pihak luar dan memastikan keselamatan perairan negara serta kedaulatan negara terjaga dengan lebih baik. Akhir sekali, meningkatkan imej dan kredibiliti negara. Kemenangan Malaysia dalam tuntutan terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2002 menunjukkan keupayaan negara untuk menyelesaikan isu sepadan secara diplomatik dan mengikut undang-undang antarabangsa. Keputusan ini memperkukuh imej Malaysia sebagai negara yang aman, beradab dan mempunyai sistem perundangan yang kukuh. Selain itu, meningkatkan keyakinan antarabangsa termasuklah pelabur asing terhadap kestabilan dan ketulusan kerajaan. Bagi isu yang ketiga pula, saya akan membentangkan mengenai isu kawalan ruang udara Malaysia oleh Singapura. Mengapa isu ini penting? Isu ini telah menjadi salah satu topik sensitif antara negara Malaysia dan negara Singapura sejak sekian lama, khususnya kerana ia melibatkan kedaulatan negara, keselamatan penerbangan dan kepentingan ekonomi. Apa yang saya akan kupas dalam pembentangan kali ini ialah saya akan menerangkan mengenai latar belakang isu ini, bagaimana isu ini bermula dan mengapa ia masih menjadi perdebatan. Untuk yang kedua pula, saya akan menerangkan tentang punca utama konflik ini berlaku. Yang ketiga, implikasi terhadap negara kita iaitu negara Malaysia. Dan yang keempat, langkah untuk penyelesaian yang telah diambil oleh negara Malaysia dan Singapura untuk menangani isu ini. Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan ke bahagian pertama iaitu latar belakang isu kawalan ruang udara Malaysia oleh Singapura. Sekarang kita masuk ke bahagian latar belakang isu ini. Sebahagian daripada ruang udara selatan Johor, termasuk sekitar lapangan terbang antarabangsa Senai, berada di bawah Flight Information Region FIR Singapura sejak tahun 1974. Ini bermakna pesawat yang berlepas dan mendarat di kawasan tersebut telah dikawal oleh pihak berkuasa penerbangan Singapura, bukan lagi pihak negara Malaysia, walaupun tempat tersebut berada di dalam negara kita. FIR ini telah ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO
untuk memastikan kelancaran dan keselamatan penerbangan. Namun, FIR bukan sepadan udara negara, tetapi lebih kepada sistem kawalan operasi penerbangan. Malaysia juga telah beberapa kali menyuarakan hasrat untuk mengambil semula kawalan ruangan udara ini. Sejak 2018, Malaysia mula merancang peralihan secara berperingkat dari 2019 hingga 2024. Ini menjadikan isu ini kembali mendapat perhatian dalam hubungan diplomatik antara negara Malaysia dan Singapura. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan melihat 3 punca utama yang menyebabkan isu ini timbul antara Malaysia dan Singapura. Bagi punca yang pertama, iaitu sejarah perjanjian ICAO 1974. Pada tahun 1974, ICAO telah memberikan hak kepada Singapura untuk mengawal FIR di selatan Johor atas faktor kecekapan operasi. Pada ketika itu, Singapura lebih maju dalam pengurusan kawalan trafik udara berbanding Malaysia. Jadi, ini menyebabkan lapangan terbang tersebut diberikan kepada pihak Singapura. Punca yang kedua ialah keperluan keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Negara Malaysia berpendapat bahawa sebagai negara yang berdaulat, ia perlu mengawal ruang udara sendiri atas faktor keselamatan dan kepentingan strategik. Kawalan oleh Singapura boleh menjejaskan operasi ketenteraan dan keupayaan pertahanan udara di Malaysia. Bagi punca yang ketiga, iaitu ketegangan hubungan antara Malaysia dan Singapura. Hubungan Malaysia dan Singapura sering mengalami naik turun dan isu FIR salah satu menjadi topik yang sangat sensitif dalam rundingan diplomatik. Sebarang perubahan dalam FIR memerlukan persetujuan ICAO dan perbincangan antara kedua-dua negara yang sering menjadi cabaran. Kesimpulannya, isu ini berpunca daripada keputusan sejarah, kepentingan keselamatan dan hubungan diplomatik yang kompleks. Seterusnya, kita akan melihat beberapa langkah penyelesaian yang telah diambil oleh Malaysia dan Singapura untuk menangani isu kawalan ruang udara ini. Bagi penyelesaian yang pertama, rundingan dan perjanjian ruang udara Malaysia-Singapura pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada 12 Disember 2019, Malaysia dan Singapura bersetuju untuk merundingkan semula kawalan ruang udara secara bersama. Singapura juga telah bersetuju untuk mengkaji semula kawalan FIR di Johor dengan bimbingan ICAO. Pada tahun 2022, rundingan teknikal telah dimuktamadkan memberikan laluan kepada Malaysia untuk meningkatkan kawalan udara secara berperingkat. Bagi penyelesaian yang kedua pula, iaitu pengukuhan kerjasama teknikal dengan ICAO pada tahun 2020 hingga 2023. Malaysia telah bekerjasama dengan ICAO untuk merancang peralihan kawalan udara di Singapura ke Malaysia. ICAO turut menyokong Malaysia dalam meningkatkan kapasiti kawalan trafik udara bagi memastikan negara lebih bersedia untuk mengambil alih lebih banyak kawalan. Bagi penyelesaian yang ketiga, iaitu peningkatan infrastruktur penerbangan di Senai. Sejak tahun 2019, lapangan terbang antarabangsa Senai telah diperbesar dan dipertambah baik untuk meningkatkan kapasiti sebagai hub penerbangan utama di selatan Malaysia. Antara peningkatan infrastruktur yang telah dilakukan ialah terminal diperbesar, sistem kawalan trafik udara dipertingkatkan dan teknologi radar yang lebih moden digunakan. Penambahbaikan ini membolehkan pesawat menggunakan laluan udara alternatif tanpa perlu melalui negara Singapura. Kesimpulannya, penyelesaian isu ini melibatkan rundingan diplomatik, kerjasama teknikal dengan ICAO dan pembangunan infrastruktur
bagi memastikan Malaysia lebih bersedia dalam mengawal ruang udaranya sendiri. Sekali, kita akan membincangkan implikasi kawalan ruang udara oleh Singapura terhadap Malaysia dalam 3 aspek utama. Bagi aspek yang pertama iaitu kedaulatan udara Malaysia terjabar, yang kedua perkembangan ekonomi dan penerbangan terjejas, dan yang ketiga hubungan diplomatik Malaysia-Singapura terganggu. Bagi implikasi yang pertama iaitu kedaulatan udara Malaysia tercabar. Sejak pada tahun 1974, kawalan ruang udara oleh Singapura telah menjejaskan hak Malaysia untuk menguruskan ruang udara negara kita sendiri. Malaysia perlu bergantung kepada persetujuan Singapura untuk operasi-operasi penerbangan di selatan Johor. Ini telah menjejaskan keupayaan kawasan keselamatan dan pertahanan negara kerana Malaysia tidak mempunyai kawalan penuh ke atas ruang udara sendiri. Bagi implikasi yang kedua pula, iaitu perkembangan ekonomi dan penerbangan terjejas. Di lapangan terbang Senai, amatlah sukar untuk berkembang sebagai hak penerbangan utama kerana ia masih bergantung kepada kawalan trafik udara Singapura. Keadaan ini telah membataskan potensi pertumbuhan sektor penerbangan di Malaysia terutama di Johor. Jika Malaysia dapat mengambil alih kawalan penuh, ia boleh merancakkan ekonomi Malaysia khususnya sektor pelancongan dan kargo udara. Bagi implikasi yang terakhir ialah hubungan diplomatik Malaysia-Singapura terganggu. Isu ini sering menjadi sumber ketegangan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Walaupun rundingan ini telah diadakan, kepentingan politik dan ekonomi sering menjadi punca konflik dan telah melambatkan penyelesaian isu ini. Secara keseluruhannya, isu ini bukan sahaja melibatkan aspek teknikal dan keselamatan, tetapi juga memberikan kesan besar kepada ekonomi dan hubungan diplomatik Malaysia-Singapura. Baiklah, itu sahaja bagi pihak saya mengenai isu ruang udara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aidina Afina binti Muhammad Hairan ingin meneruskan pembentangan yang terakhir berkaitan dengan isu ekonomi global iaitu mengenai kesihatan dan pandemik. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan berkaitan dengan pengenalan terhadap isu ekonomi global yang dipilih iaitu pandemik COVID-19. Pada 31 Disember 2019, penyakit ini pertama kalinya dilaporkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. COVID-19 dikatakan bermula di pasar borong makanan laut Huanan iaitu di Wuhan. Dan beberapa sumber juga menunjukkan bahawa penyakit ini mula tersebar di Wuhan, China. Tahap awal, penyakit ini dianggap sebagai suatu bentuk fenomena atau juga radang paru-paru. Oleh itu, para saintis mentakrifkan bahawa wabak baru ini sebagai pneumonia yang belum diketahui penyakitnya tetapi boleh dikaitkan dengan virus D dalam kategori coronavirus. Istilah COVID-19 ini dikaitkan dengan tahun bermulanya wabak tersebut menular. COVID-19 mula merebak dengan luas melalui penularan jangkitan antara manusia, lalu menjadi lebih serius akibat kadar morbiditi dan kematian yang tinggi. Pandemik ini mengakibatkan penyakit dan kematian dalam skala yang besar dalam tempoh yang singkat pada peringkat global. Dengan pantasnya, virus ini merebak ke seluruh dunia lalu mencetuskan krisis kesihatan global. Pada 31 Mac 2020 sahaja, 75 juta kes COVID-19 telah disahkan dengan mencatatkan 36,571 kematian. Seterusnya, pada 28 November 2022, jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia telah dicatatkan dalam jadual 1 dan jadual 2. Bagi jadual 1 telah menunjukkan jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia setakat 28 November 2022 adalah sebanyak 646,276,129 orang.
Manakala bagi jumlah kematian pula adalah sebanyak 6,636,700 orang dan kes sembuh adalah sebanyak 624,840,065 orang. Kemudian diikuti dengan jadual 2 iaitu jumlah kes COVID-19 di beberapa negara. Pertama adalah di Amerika Syarikat yang mencatatkan jumlah kes sebanyak 100,465,087, manakala 1,104,755 adalah untuk kes kematian. Seterusnya di negara India, dia telah mencatatkan sebanyak 44,272,827 jumlah kes dan bagi kes kematian pula adalah sebanyak 530,614. Akhir sekali bagi negara Malaysia sebanyak 989,294 jumlah kes dan 36,652 kes kematian. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada penularan COVID-19. Terutamanya adalah kontak rapat dengan individu yang dijangkiti, ketidakpatuhan kepada protokol kesihatan serta berada di tempat yang tertutup dengan ventilasi yang buruk. Salah satu punca utama penularan COVID-19 ialah kontak rapat bersama individu yang dijangkiti. Virus ini mudah disebarkan melalui tipisan pernafasan yang dihasilkan oleh individu yang dijangkiti, terutamanya ketika mereka sedang batuk, bercakap maupun bersin. Risiko ini menjadikan lebih tinggi jika interaksi berlangsung dalam tempoh yang panjang tanpa sebarang langkah perlindungan seperti pemakaian pelitup mulut maupun penjarakan sosial. Oleh itu, amalan menjaga jarak dan juga mengelakkan perhimpunan yang besar adalah sangat penting dalam usaha mengawal penularan virus ini. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap protokol kesihatan juga menjadi faktor utama yang mempercepatkan penyebaran COVID-19. Protokol kesihatan seperti pemakaian pelitup muka, mencuci tangan dengan kerap dan mengamalkan penjarakan fizikal merupakan langkah penting untuk mengurangkan risiko jangkitan. Namun, pengabaian terhadapnya telah memberi peluang kepada virus untuk merebak dengan lebih mudah melalui titisan pernafasan atau sentuhan terhadap permukaan yang tercemar. Di samping itu, berada di tempat yang tertutup dengan ventilasi yang buruk turut meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Dalam ruang yang kurang perudaraan, saraf virus boleh kekal terapung di dalam udara untuk tempoh masa yang lebih lama. Ini bermakna seseorang individu masih boleh dijangkiti walaupun mereka tidak berada di dalam jarak yang dekat dengan individu yang dijangkiti. Seterusnya, pandemik COVID-19 turut memberi kesan besar terhadap ekonomi global yang menyebabkan kejatuhan dalam sektor perniagaan, peningkatan kadar pengangguran dan ketidaktentuan pasaran dalam kewangan. Bagi mengatasi krisis ini, pelbagai langkah boleh diambil oleh pihak kerajaan dan institusi kewangan di seluruh dunia. Salah satu langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah ekonomi ini adalah dengan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan di seluruh dunia telah memperkenalkan pelbagai bentuk bantuan kewangan bagi menyokong individu dan juga perniagaan yang turut terjejas. Sebagai contoh, Malaysia telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi PRE Prihatin dengan memperuntukkan sebanyak 250 bilion. Pakej ini adalah bertujuan untuk membantu rakyat dan peniaga yang mengalami kesan buruk akibat pandemik serta merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, dasar kewangan yang akomodatif turut diperkenalkan bagi memastikan kestabilan ekonomi terjamin. Bank Pusat di pelbagai negara telah menurunkan kadar faedah dan menyediakan kecairan tambahan bagi merangsang aktiviti ekonomi. Bank Negara Malaysia, BNM, sebagai contoh, telah menurunkan kadar dasar semalaman
OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.5% dan juga mengurangkan nisbah keperluan visa SPR sebanyak 100 mata asas kepada 2%. Ia adalah bertujuan untuk menggalakkan peminjam dan pelaburan dalam kalangan syarikat serta individu. Seterusnya, ia sekaligus telah meningkatkan aliran tunai dalam ekonomi. Yang terakhir, sokongan terhadap perusahaan kecil dan sederhana, PKS. PKS memainkan peranan yang amat besar dalam ekonomi sesebuah negara. Namun, pandemik telah menyebabkan banyak peniaga kecil terjejas teruk. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan langkah sokongan seperti pemberian geran, pinjaman mudah serta pengecualian cukai bagi memastikan kelangsungan operasi PKS. Dengan adanya bantuan ini, peniaga kecil dapat bertahan dan terus berkembang dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Akhir sekali, berkaitan dengan implikasi pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam sektor ekonomi dan tenaga kerja. Penularan virus ini bukan sahaja menyebabkan krisis kesihatan global, tetapi juga telah menggugat kestabilan ekonomi serta pasaran buruh. Salah satu kesan ketara pandemik COVID-19 adalah kejatuhan dalam prestasi ekonomi dan pasaran kewangan. Pada akhir Januari 2020, Bursa Malaysia mengalami penurunan yang mendadak apabila ramai pelabur mula menjual saham mereka akibat ketidaktentuan ekonomi global. Selain itu, pada suku keempat tahun 2020, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mencatatkan penyusutan sebanyak 3.4% berbanding tahun sebelumnya. Keadaan ini menunjukkan bahawa pandemik telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara dengan ketara sekali. Hal ini sekaligus telah memberi impak yang sangat negatif kepada kestabilan kewangan dan juga pelaburan. Selain itu, pandemik turut memberi kesan buruk kepada sektor-sektor ekonomi utama. Antaranya ialah sektor pelancongan dan perhotelan yang menyaksikan penurunan mendadak dalam jumlah kedatangan pelancong serta kadar penginapan hotel. Industri pembuatan dan ekspor turut terjejas akibat gangguan kepada rantaian bekalan global serta penutupan sementara kilang, terutamanya dalam industri elektronik dan automotif. Selain itu, sektor peruncitan dan hiburan seperti pusat beli belah, pawagam dan tempat hiburan lain juga mengalami kemerosotan kerana sekatan, pergerakan dan keperluan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Di samping itu, pandemik juga memberi kesan yang amat besar kepada pasaran buruh dan pekerjaan. Ramai pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan perniagaan atau pengurangan tenaga kerja oleh syarikat yang terjejas. Kadar pengangguran sekaligus meningkat dan mendadak kerana banyak syarikat terpaksa mengecilkan operasi atau menutup secara sepenuhnya. Secara keseluruhannya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang amat mendalam terhadap ekonomi dan juga tenaga kerja. Kejatuhan prestasi kewangan, gangguan dalam sektor utama serta peningkatan terhadap kadar pengangguran merupakan antara implikasi yang amat serius yang dihadapi oleh negara kita. Oleh hal yang demikian, langkah-langkah pemulihan ekonomi dan juga strategi jangka panjang perlulah dirangka bagi memastikan kestabilan ekonomi serta kesejahteraan rakyat sentiasa dipelihara. Itu saja pembintangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.